yang penting adalah sebahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang ni gunakan istilah yang senang difahami, yang senang selalu semua orang pernah dengar, iaitu istilah mazhab. Itulah dia mazhab-mazhab ulama. Mazhab-mazhab ulama ni semua adalah kesan daripada kajian ulama-ulama besar, yang mana mereka ni ada kemahiran untuk meneliti teks-teks Al-Quran dan juga As-Sunnah secara terus, berdasarkan kepada kemahiran yang dia ada, berdasarkan kepada pengalaman yang dia ada, berdasarkan kepada ilmu yang dia ada, menyebabkan dia tahu apa maksud daripada Al-Quran, apa maksud daripada sunnah Nabi SAW yang dilafazkan tu ataupun yang disebutkan dalam hadis tu. Jadi mereka boleh mengeluarkan hukum tentang apa yang dimaksudkan dalam ayat tu ataupun apa yang dimaksudkan dalam hadis tu. Sampailah disusun pendapat mereka ni, akhirnya jadilah mazhab. Jadi mazhab-mazhab yang ada pada hari ini yang terkenal kalau dalam hukum fiqh, dalam hukum ibadat kita ni, dalam hukum amalan-amalan harian kita ni, amalan-amalan kita dinamakan ada 4 mazhab. Mazhab yang masih ada sekarang ni ada 4 mazhab. Jadi 4 mazhab ni kita diwajibkan untuk mengikut sahaja mana-mana mazhab yang ada. Yang penting adalah sebahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah.